Okay, dah selesai. Ni lens 50mm. Aku cuci sampai hilang dia punya crack fungus tu. So ni tinggal nak keringkan je. Dah kering, kita try apa ni, pasang balik. So nanti dah siap, kita test sama ada gambar masih kacau dengan fungus ataupun tidak. Untuk makluman korang, untuk ni adalah lens 50mm 1.8, tak silap aku STM ni, STM lens. So aku dah buka, dia ada dua lapisan saja lens dia. Yang ni adalah, yang aku pegang ni adalah head unit lens lah, yang penting dia, yang paling utama. So yang secondary dia kat depan, bahagian depan nanti aku akan tunjuk. Dia dua lapisan saja untuk 50mm. So kita dah siap cuci, tinggal nak pasang. Okay, ni dah siap pasang. Dah siap pasang dia punya lens depan. Kita boleh tengok kat sini memang clear, dah tak ada apa dah. So memang berbaloi. Tu ada cala sikit, memang asal memang daripada asal. So fungus dah clear. Okay, dah siap pasang depan. So kita boleh tengok, dia kena tembak dengan cahaya baru boleh nampak fungus. So dah clear. Gambar masa ada fungus penuh tu tak ada nak ambil. So inilah hasil daripada kita cuci buang fungus untuk 50mm 1.8 STM.